Oscar yang kemudiannya dikenali sebagai Unsinkable Sam adalah simbol ketahanan legenda dalam sejarah tentera laut Perang Dunia Kedua. Kucing ini memulakan kariernya di kapal tempur Jerman Bismarck. Selepas Bismarck karam pada tahun 1941, Sam ditemui terapung di atas papan kayu oleh kru British dan dijadikan maskot kapal HMS Cossack. Tidak lama kemudian, HMS Cossack terkena torpedo dan karam. Namun, Sam sekali lagi terselamat. Keajaiban berterusan apabila ia dipindahkan ke kapal induk HMS Ark Royal yang turut berakhir di dasar laut selepas serangan U-boat. Sam kembali ditemui selamat, sedang berpaut pada sisa serpihan kapal yang terapung. Walaupun para pelaut sangat percaya pada tahyul, Sam dianggap sebagai pembawa tuah pribadi, walaupun kapal yang dinaikinya selalu karam. Kisah Sam menonjolkan peranan penting kucing sebagai penstabil moral dalam persekitaran ketenteraan yang penuh tekanan tinggi. Kewujudannya memberikan semangat kelangsungan hidup di tengah-tengah kemusnahan perang yang brutal.